Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada panel juri serta rakan-rakan. Nama saya Wan Putra Al-Arif bin Wan Azhar, nombor kad matrik 42520000131. Sebelum saya memasuki kepada isi penting dalam pembentangkan ini, saya akan mengajukan tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami ialah Warisan Dualisme Pendidikan. Tajuk ini memberi fokus kepada pengaruh era British terhadap perkembangan sekolah swasta di Malaysia. Pembentangan ini bertujuan untuk melihat bagaimana sejarah pendidikan pada masa lalu telah membentuk realiti dan struktur sistem pendidikan Malaysia pada hari ini. Walaupun kita sudah merdeka, sistem yang wujud pada hari ini sebenarnya masih mempunyai asas daripada struktur pendidikan zaman kolonial. Jadi kita akan pergi ke slide seterusnya, iaitu isi pertama, definisi dualisme pendidikan. Apa itu dualisme pendidikan? Dualisme pendidikan ini merujuk kepada kewujudan dua sistem pendidikan yang berbeza dan berjalan secara selari dalam satu negara. Semasa era penjajahan British di Tanah Melayu, dualisme ini wujud melalui dua sekolah, iaitu sekolah Inggeris dan sekolah vernakular. Bagi sekolah Inggeris, ianya tertumpu di kawasan bandar dengan kurikulum berasaskan barat. Sekolah ini memberi peluang kepada pelajar untuk bekerja dalam sektor pentadbiran dan perdagangan. Manakala untuk sekolah vernakular pula, ianya ditubuhkan mengikut kaum, iaitu Melayu, Cina dan India, dengan penggunaan bahasa serta kandungan pembelajaran masing-masing. Pihak British, mereka tidak menggubal dasar penyatuan pendidikan, tetapi mereka membiarkan setiap aliran berkembang secara berasingan. Keadaan ini menjadi asas kepada polarisasi pendidikan di negara kita, kerana pelajar yang daripada latar belakang yang berbeza tidak dapat melalui sistem yang sama. Kita akan masuk kepada isi yang kedua, iaitu karakteristik sekolah Inggeris model elit. Pertumbuhan sekolah antarabangsa di Malaysia merupakan kesinambungan moden kepada sekolah Inggeris yang ada di era British. Sekolah Inggeris pada zaman tersebut menekankan pendidikan berbahasa Inggeris dan nilai global sebagai laluan mobiliti sosial. Peranan tersebut kini diteruskan oleh sekolah antarabangsa yang berfungsi sebagai saluran pendidikan alternatif bagi ibu bapa yang menginginkan pendidikan bertaraf antarabangsa untuk anak-anak mereka. Jadi, kebanyakan ibu bapa yang berkemampuan memilih kurikulum antarabangsa seperti IGCSE dan IB kerana pengiktirafan globalnya serta mempunyai keupayaan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran abad yang ke-21. Tambahan pula, pendidikan antarabangsa dilihat sebagai satu pelaburan untuk jangka masa yang strategik. Baiklah, untuk isi yang ketiga, iaitu karakteristik sekolah vernakular, model identity. Di sisi lain, sekolah vernakular pula sangat bergantung kepada inisiatif komuniti, terutamanya bagi masyarakat Cina dan India. Mereka perlu membiayai sekolah mereka sendiri melalui persatuan dan badan swasta. Pengalaman mereka dalam menguruskan sekolah secara sendirian tanpa bantuan penuh kerajaan kolonial telah memupuk kebudayaan kemandirian pendidikan swasta
dalam kalangan masyarakat Malaysia sehinggalah hari ini. Sekolah vernakular bukan sahaja tempat untuk menimba ilmu, tetapi ianya juga merupakan medium untuk mengekalkan bahasa dan budaya masing-masing. Baiklah, untuk isi yang keempat, peralihan pasca merdeka dan Akta Pendidikan selepas merdeka. Kerajaan menyatukan sistem pendidikan melalui Penyata Razak dan Akta Pendidikan. Ianya mempunyai tujuan iaitu untuk membentuk sistem pendidikan kebangsaan yang lebih tersusun dan berasaskan identiti nasional. Namun, permintaan terhadap pendidikan Inggeris dan berasaskan kaum itu masih perlu wujud. Apabila dasar bahasa kemasaan diperkukuhkan di sekolah awam, sebahagian masyarakat beralih kepada sekolah swasta dan antarabangsa kerana ianya memberi tawaran kurikulum luar negara. Ini menunjukkan bahawa kecenderungan terhadap aliran tertentu masih berterusan walaupun dasar penyatuan telah diperkenalkan. Seterusnya, kita akan masuk kepada isi sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa di Malaysia tidak muncul secara tiba-tiba kerana ianya sebenarnya merupakan kesinambungan kepada sekolah Inggeris yang diperkenalkan semasa era penjajahan British. Pada ketika itu, sekolah Inggeris dianggap sebagai laluan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan meningkatkan status sosial. Tetapi pada hari ini, peranan itu telah diambil alih oleh sekolah antarabangsa yang menawarkan kurikulum seperti IGCSE dan International Baccalaureate. Ramai ibu bapa melihat pendidikan ini sebagai pasport untuk anak-anak mereka bersaing di peringkat global dan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Baiklah, kita akan masuk kepada isi yang seterusnya, iaitu pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas sektor swasta. Pihak British mengamalkan dasar laissez-faire, iaitu kurang campur tangan kerajaan dalam pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas. Akibat daripada dasar ini, kerajaan British tidak memberi tumpuan dan pelaburan yang mencukupi terhadap pembangunan sektor tersebut. Kekosongan peranan kerajaan telah menyebabkan pihak swasta dan organisasi keagamaan mengambil alih tanggungjawab untuk menyediakan pendidikan awal kanak-kanak dan pendidikan khas. Kesan daripada dasar ini masih berterusan sehingga hari ini, di mana sektor swasta terus mendominasi pasaran prasekolah dan pusat sokongan khas di Malaysia. Baiklah, kita akan masuk kepada isi yang penting, iaitu kesan sosial dan ekonomi. Kita dapat melihat kesan daripada dualisme ini dengan jelas. Daripada segi ekonomi, ianya menjadikan sektor pendidikan lebih bersaing kerana wujud pelbagai pilihan institusi pendidikan. Akan tetapi, daripada segi sosial, ianya mewujudkan jurang di antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Sekolah swasta yang mahal hanya mampu dimasuki oleh golongan yang kaya. Sekaligus, mereka dapat meneruskan budaya elit seperti yang wujud sejak zaman penjajahan British. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada
peluang pendidikan yang seimbang dalam masyarakat. Untuk isi yang terakhir, iaitu rumusan dan refleksi. Sebagai rumusannya, kepelbagaian sekolah aliran swasta berpunca daripada warisan sistem dualisme pada zaman British. Walau bagaimanapun, pilihan penawaran terhadap sistem ini hendaklah diuruskan secara sistematik agar tiada jurang kaum dan kelas sosial di Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada pembentangan kami. Kami membuka ruang kepada panel juri untuk sebarang soalan. Tinggalkan di ruang komen dan terima kasih atas perhatian anda.